Alah. Hampa kenapa? Saya kotor Kami nak basuh kaki. Oh. Aku tak idea ada. Apa ni? Benda ni senang je untuk aku. So, pertama kita perlukan 2 botol. Ha? 1, 2. Cuba tukar aku nak buat apa. Tak tahu apa Tengok. Apa tu nama solar steel? Mana ada solar steel? Sebab you solar steel. First, kita kena isi botol satu ni dengan air kotak. Dan kita tutup. Then, cuba tukar aku nak buat apa. Ha? Kita akan sambungkan benda ni. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat solar steel adalah 4 botol 500 ml, selotip, gunting, pisau dan air kotor. Okey, langkah pertama dalam melakukan projek solar steel ini ialah yang pertama, sediakan 2 botol, lalu kita akan tebuk. Lalu penutup di atas ini kita akan tebuk dan salah satu botol kita akan isi dengan air kotor. And then lalu kita akan menggabungkan 2 botol ini dengan selotip dan kita akan letak 2 tapak di bawah dengan satu dengan ketinggian yang tinggi dan satu lagi dengan ketinggian yang agak kurang untuk mendapatkan kecerunan sebanyak 0.66 agar air yang kotor ini dapat melalui proses penyejatan. Lalu kita akan biarkan projek solar steel ini berada di bawah panas terik matahari selama 5 hingga 6 jam